duduk rumah, gaji CEO. Tak jumpa orang dan tak simpan stok. KPA nak share 2 orang kawan KPA ni, B dan Aira. Yang B ni tak berani nak hantar anak dekat pengasuh. Tak sampai hati juga nak minta ahli keluarga jagakan anak bila makan gaji. Tapi nak ada income sendiri. Lalu dia decide buat bisnes dari rumah sambil jaga anak. Sekarang happy, duduk rumah je boleh dapat income 5 angka. Aira ni pula, dulu masa kerja, nak dapat cuti pun tak senang. Hari-hari kena hadap bos, nak bagi report. Hidup makin stres, hujung minggu pun tak ada cuti. Terpaksa jumpa klien ataupun buka boots. Dekat resign, kini dapat banyak masa dengan family. Dapat travel free setiap tahun. Income bisnes sekarang lebih besar daripada kerja makan gaji dulu. Hai korang, KPA nak ajak korang kaji bisnes yang 2 kawan KPA dan KPA buat ni. Pergi dekat tudung kuning, nanti akan jumpa satu pautan. Klik kat situ dan send message dekat KPA, ok? KPA akan reply message korang. InsyaAllah KPA akan sharekan bisnes yang KPA dan 2 orang kawan KPA buat ni. Yakin pasti dapat.